Tangan ketak, badan ketak, ingatkan thyroid, rupanya anxiety. Saya ada seorang pesakit, makcik berumur 69 tahun, mai daripada Kedah. Badan dia ketak, tangan dia ketak. Lama banyak tahun dah. Lepas tu kepalanya berat, kepalanya melayang. Badan tak larat, lemah badan. Lepas tu perutnya angin tak selesa, rasa tak seronok. Kaki dia ketak. Lemah tak larat, sakit-sakit sedih semua badan dengan ketak-ketak sekali. Lama dah sakit dia, bertahun-tahun dah, dia pergi cek darah dah. Dah masuk hospital, dah pergi mandang merata, dia pergi cek. Dah jumpa doktor, dah jumpa ustaz dah, macam-macam. Ingatkan thyroid, ingatkan penyakit jantung. Rupanya anxiety. Dia mai jumpa saya dengan ketak, hampa tengok tangan dia. Tangan dia punya ketak tu. Ketak sepanjang hari dengan malam. Tapi dia kata, kadang-kadang ketak, kadang-kadang tak ketak. Masa lena tak ketak pula. Mangkit pagi bila dia stres, ketak tangan. Dengan cawan-cawan pun ketak. Saya fikir dia ubat anxiety separuh, ya tak banyak separuh. 15 minit kurang. Berdebak-debak semua hilang. Lepas tu setengah jam hilang ketak. Hilang terus semua. Dengan badan tak ketak, dengan kaki-kaki tak ketak. Lepas tu bagi dia makan kopi, dia makan mi, dia punya takut lah. Dia kata, doktor, saya takut nak makan doktor. Orang kata tak boleh makan gandum semua, kopi tak boleh makan. Dia berkata angin. Saya kata makanlah, tak nak masalah. Dia punya puasa, dia punya takut makan sampai kurus kering. Nampak tengoklah gambar dia sendiri tu. Kurus tak kurus? Aku tunjuk kat hampa. Dia makan mi, makan kopi, tak ketak. Hampa tengok sendirilah tangan dia tak ketak macam mana. Anxiety boleh efek badan, boleh efek perasaan. Dia boleh menyebabkan ketak, berdebak dan sebagainya. Banyak dah saya jumpa kes macam tu. Kes yang tak sangka-sangka. Penyakit itu sebenarnya anxiety psikosomatik. Ramai yang kat luar sana yang mengidap sakit yang tak tentu arah. Yang jadi macam orang kata apa? Sakit macam-macam. Hampa kalau nak mengesahkan betul ke anxiety, betul ke psikosomatik, mailah sini. Saya cuba sahkan. Kalau ya, saya kata ya. Kalau bukan, saya kata bukan. InsyaAllah, kalau bukan, boleh balik percuma. Tak payah bayar. Deposit semua kita bagi balik. Kalau ya, betul anxiety dan psikosomatik, kita cari punca ni apa. Lepas tu kita ajak macam mana nak mengawal punca dengan trigger dia. Dan kita ajak macam mana nak baik tanpa ubat. Ubat bukan selama-lamanya. Ubat makan bila perlu je. Untuk nak confirm, dan makan bila perlu saja. Kita ajak macam mana nak halau. Kita macam nak reset otak. Macam mana nak kawal trigger. Boleh baik. Ramai yang dah baik dah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah, hampa semua pun boleh. Okey? Okey, jumpa lagi. Boleh? InsyaAllah.